Adakah anda sedar bahawa setiap suapan sate yang separuh masak atau kerang bakar yang anda nikmati di pasar malam boleh menjadi tiket sehala kepada penderitaan yang tidak kelihatan di dalam tubuh anda? Kita sering menganggap bahawa perut yang meragam selepas makan di luar hanyalah sekadar salah makan yang biasa, namun realitinya jauh lebih mengerikan dan licik daripada itu, terutamanya bagi anda yang telah melangkah ke usia emas di mana sistem pertahanan tubuh tidak lagi sekuat dahulu. Sebelum saya membongkar rahsia kotor yang tersembunyi di sebalik aroma makanan jalanan ini, saya mahu anda memberikan perhatian sepenuhnya. Sila klik pautan yang terdapat dalam huraian di bawah video ini sekarang untuk mendaftar perundingan percuma. Ini adalah peluang keemasan bagi anda untuk mendapatkan bimbingan kesihatan profesional yang disesuaikan khusus untuk keperluan tubuh pada usia lanjut. Jangan biarkan kesihatan anda menjadi taruhan, ambil tindakan sekarang melalui pautan tersebut. Pasar malam di Malaysia adalah syurga kulinari, namun bagi seorang doktor yang melihat apa yang berlaku di bawah mikroskop, ia sering kali kelihatan seperti medan ranjau biologi. Hidangan yang paling popular seperti kerang, siput sedut, dan ulam-ulaman mentah adalah antara sarang utama bagi larva parasit. Kerang yang tidak dimasak dengan suhu yang mencukupi untuk membunuh kuman seringkali mengandungi larva cacing yang boleh menembusi dinding usus anda. Bagi golongan muda, asid perut mereka mungkin cukup kuat untuk memusnahkan ancaman ini, tetapi bagi anda yang berusia 60 tahun ke atas, penghasilan asid hidroklorik dalam perut telah berkurangan secara semula jadi. Ini bermakna, pintu gerbang tubuh anda kini terbuka luas untuk penceroboh halus ini. Sila tekan butang suka dan langgan saluran ini sekarang jika anda menghargai kebenaran perubatan yang telus ini. Dengan melanggan, anda menyertai komuniti warga emas yang bijak dan memilih untuk hidup berasaskan fakta, bukan sekadar mengikut selera. Jangan lupa juga untuk menyemak pautan dalam keterangan di bawah bagi mendapatkan sesi konsultasi tanpa sebarang kos yang akan membantu anda memulihkan kualiti hidup anda. Apa yang jarang diberitahu oleh farmasi atau rancangan kesihatan arus perdana adalah bagaimana larva ini beroperasi secara senyap. Mereka tidak selalunya menyebabkan cirit-birit yang hebat. Sebaliknya, mereka menetap di dalam sistem pencernaan anda dan mula mencuri nutrien kritikal seperti vitamin B12 dan zat besi. Pernahkah anda merasa sangat letih, mengalami kabus otak, atau kekebasan pada hujung jari walaupun anda makan dengan cukup? Ini mungkin bukan sekadar tanda penuaan, tetapi petanda bahawa ada makhluk asing yang sedang berpesta dengan nutrien yang sepatutnya menguatkan saraf dan jantung anda. Kehadiran parasit ini dalam jangka masa panjang boleh mencetuskan keradangan kronik yang mempercepatkan kemerosotan kognitif dan melemahkan struktur tulang anda. Pernahkah anda atau rakan sebaya anda mengalami masalah penghadaman yang berlarutan selepas mengunjungi pasar malam tetapi hanya menganggapnya sebagai kesan sampingan usia tua? Saya ingin mendengar pengalaman anda di ruangan komen. Mari kita mulakan perbincangan yang matang di sini kerana perkongsian anda mungkin dapat menyelamatkan orang lain daripada kesilapan yang sama. Masalah utama dengan makanan jalanan di waktu malam adalah kawalan suhu dan kebersihan air. Larva parasit seperti cacing pita dan cacing kerawit sering ditemui dalam daging yang tidak dikendalikan dengan betul. Di bawah cahaya lampu neon pasar malam yang malap, adalah mustahil bagi anda untuk melihat kerosakan mikroskopik pada tekstur daging atau ulam yang tidak dibasuh dengan air bersih yang mengalir. Bagi warga emas, jangkitan parasit ini bukan sekadar isu perut, ia adalah serangan terhadap kestabilan psikologi. Apabila usus anda terganggu oleh parasit, penghasilan serotonin, iaitu hormon kegembiraan yang majoritinya dihasilkan di usus, akan terjejas. Inilah punca mengapa ramai warga emas berasa cemas atau murung tanpa sebab yang jelas. Kita sering merawat minda, sedangkan puncanya berada di dalam pinggan makanan kita di pasar malam. Dengan memahami risiko ini sekarang, anda sebenarnya sedang membina dinding perlindungan untuk masa depan anda. Bayangkan dalam tempoh 5 atau 10 tahun akan datang, anda masih mampu berjalan cergas di taman,
mempunyai ingatan yang tajam, dan tidak perlu menghabiskan ribuan ringgit untuk ubat-ubatan hospital yang hanya merawat gejala, bukan punca. Keputusan untuk mengelakkan rolet makanan jalanan ini adalah langkah pertama ke arah penuaan yang bermaruah dan bebas daripada beban kesihatan yang tidak perlu. Kesihatan usus yang bersih adalah kunci kepada sistem imun yang kental, yang membolehkan anda menikmati tahun-tahun persaraan dengan penuh kualiti tanpa gangguan keletihan yang kronik. Sekali lagi, saya mengingatkan anda untuk tidak memandang remeh perkara ini. Sila klik pautan di bahagian deskripsi bawah video ini dan daftar untuk perundingan percuma anda. Ini adalah langkah konkret yang boleh anda ambil hari ini untuk memastikan tubuh anda bersih daripada ancaman tersembunyi dan berfungsi pada tahap yang optimum. Kesihatan anda adalah tanggungjawab anda, dan saya di sini untuk membimbing anda melalui fakta yang benar-benar memberi kesan. Kita sering kali tertipu oleh keindahan warna dan aroma yang disajikan di gerai-gerai pasar malam, namun sebagai seorang profesional yang telah melihat ribuan keputusan makmal, saya harus memberitahu anda bahawa apa yang kelihatan menyelerakan mungkin merupakan ancaman senyap kepada organ dalaman anda. Mari kita bincangkan tentang hidangan yang sering dianggap selamat, tetapi sebenarnya penuh dengan risiko, ikan bakar dan hidangan berasaskan air sungai atau tasik. Di Malaysia, kita sangat meminati ikan air tawar, tetapi adakah anda tahu bahawa larva fluk hati sering bersembunyi dalam daging ikan yang tidak dibakar dengan sempurna sehingga ke tulang? Apabila anda memakan bahagian yang masih mempunyai kesan darah atau tekstur yang sedikit lembap, anda sebenarnya sedang memasukkan parasit yang mempunyai kemampuan untuk berhijrah ke dalam saluran hempedu anda. Bagi golongan veteran, saluran hempedu yang tersumbat atau meradang akibat parasit ini seringkali disalah diagnosis sebagai masalah batu karang biasa. Kesannya adalah keletihan yang amat sangat, kulit yang kelihatan kusam, dan rasa tidak selesa yang kronik di bahagian bawah rusuk kanan anda. Ramai yang tidak menyedari bahawa penderitaan fizikal yang mereka alami setiap hari adalah hasil daripada akumulasi toksin yang dilepaskan oleh tetamu tidak diundang ini. Parasit bukan sekadar duduk diam, mereka membuang sisa metabolisme mereka terus ke dalam aliran darah anda. Inilah yang menyebabkan sistem imun anda sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga, mencetuskan keradangan yang tidak pernah berhenti. Adakah anda sering merasa sakit sendi yang berpindah-pindah atau kekakuan pada waktu pagi yang anda labelkan sebagai artritis? Seringkali, itu bukan kerosakan sendi yang kekal, tetapi tindak balas badan terhadap toksin parasit yang terkumpul di dalam tisu otot anda. Inilah sisi perubatan yang jarang dibincangkan di kaunter farmasi kerana mereka lebih gemar menjual ubat tahan sakit daripada mencari punca utama keradangan tersebut. Sebelum kita menyelami lebih dalam tentang mekanisme licik bagaimana organisme ini memanipulasi sistem saraf anda, saya ingin mengajak anda semua untuk menjadi sebahagian daripada gerakan kesedaran ini. Sila tekan butang langgan dan berikan tanda suka pada video ini. Dengan cara ini, kita membina satu komuniti warga emas yang bersatu, cerdik dan tidak mudah dimanipulasi oleh trend pemakanan yang berbahaya. Kita adalah komuniti yang memilih untuk menjaga kedaulatan tubuh kita sendiri melalui ilmu pengetahuan yang tepat. Jangan lupa, pautan di bawah dalam huraian video ini sentiasa terbuka untuk anda mendaftar sesi perundingan percuma yang akan membedah lebih mendalam tentang status kesihatan anda yang sebenar. Satu lagi aspek yang sangat membimbangkan di pasar malam adalah penggunaan ais dalam minuman yang kita kenali sebagai air balang. Kita mungkin berfikir bahawa ais itu bersih, tetapi dalam banyak kes, ais tiup yang dihantar ke gerai-gerai melalui proses pengendalian yang terdedah kepada kontaminasi silang. Kista atau telur parasit tertentu mampu bertahan dalam suhu beku. Apabila ais mencair dalam minuman manis anda, telur ini diaktifkan semula dalam persekitaran yang kaya dengan gula, yang merupakan bahan api utama bagi pertumbuhan parasit. Bagi seorang warga emas, pengambilan gula yang tinggi digabungkan dengan pendedahan kepada kista parasit adalah resepi bencana bagi keseimbangan mikrobioma usus.
Usus yang rosak bermakna penyerapan kalsium terganggu, yang secara langsung membawa kepada masalah osteoporosis yang lebih cepat. Di sini saya ingin berhenti sejenak dan bertanya kepada anda semua yang berfikiran tajam, adakah anda percaya bahawa penguatkuasaan kebersihan di tempat tumpuan ramai seperti pasar malam benar-benar mampu melindungi golongan yang mempunyai sistem imun yang lebih sensitif seperti kita, atau adakah tanggungjawab itu sebenarnya terletak sepenuhnya di bahu kita sendiri untuk menjadi lebih selektif? Saya sangat berminat untuk membaca pendapat jujur anda di ruangan komen. Mari kita jadikan ini satu ruang perbincangan yang intelek dan bermanfaat bagi semua. Mari kita bercakap tentang fakta yang lebih mendalam yang jarang didedahkan, biofilm parasit. Organisme ini bukan sekadar berenang bebas di dalam usus anda, mereka membina lapisan pelindung yang dipanggil biofilm yang menjadikan mereka kebal terhadap serangan sistem imun dan juga ubat cacing biasa yang anda beli tanpa preskripsi. Inilah sebabnya mengapa anda mungkin merasa sihat buat sementara waktu selepas mengambil ubat tertentu, tetapi simptom anda kembali selepas beberapa bulan. Bagi orang yang sudah berusia, kehadiran biofilm ini menghalang dinding usus daripada menyerap mineral penting seperti zinc dan magnesium. Kekurangan magnesium secara kronik adalah punca utama mengapa ramai warga emas mengalami gangguan tidur, kekejangan kaki pada waktu malam, dan aritmia jantung. Perubatan konvensional mungkin memberi anda ubat penenang atau ubat jantung, tetapi mereka terlepas pandang bahawa puncanya adalah tembok yang dibina oleh parasit di dalam usus anda yang menghalang nutrien daripada masuk ke dalam sistem anda. Bayangkan jika anda mula mengambil langkah pencegahan dan pembersihan yang betul sekarang. Dalam masa beberapa bulan, anda akan mendapati bahawa minda anda menjadi lebih jernih, seolah-olah kabus yang selama ini menyelubungi pemikiran anda telah hilang. Anda akan mendapati tenaga anda kembali pulih, membolehkan anda bermain dengan cucu-cucu tanpa rasa lelah yang menghimpit. Kos yang anda jimatkan daripada mengelakkan pembedahan atau rawatan hospital yang mahal di masa hadapan boleh digunakan untuk menikmati kehidupan persaraan yang lebih bermakna. Anda bukan sekadar mengelakkan penyakit, anda sedang melabur dalam kualiti hidup yang akan membezakan anda dengan rakan sebaya yang lain yang mungkin hanya mampu duduk di kerusi roda kerana mengabaikan kesihatan dalaman mereka. Ketahuilah bahawa setiap pilihan makanan di pasar malam adalah satu keputusan perubatan. Apabila anda memilih untuk menjauhi ulam yang tidak dibasuh dengan cuka atau air mengalir, atau menolak sate yang tidak dimasak ranum, anda sebenarnya sedang melakukan satu tindakan kasih sayang terhadap jantung, hati dan otak anda. Proses penuaan tidak semestinya sinonim dengan kesakitan jika kita tahu bagaimana untuk menutup pintu kepada penceroboh mikroskopik ini. Kita harus menjadi lebih bijak daripada parasit yang cuba menumpang di dalam tubuh kita. Pengetahuan ini adalah senjata paling berkuasa yang anda miliki untuk mengekalkan kebebasan fizikal anda sehingga ke hujung usia. Pastikan anda mengambil peluang ini untuk mendapatkan bimbingan yang lebih khusus melalui pautan perundingan percuma yang disediakan di bawah, kerana setiap tubuh mempunyai cerita dan keperluan yang unik. Satu aspek yang paling mendalam dan sering kali diabaikan oleh dunia perubatan arus perdana adalah hubungan antara serangan parasit dengan kesihatan mental dan neurologi anda, terutamanya apabila kita berbicara tentang proses penuaan. Kita sering kali menerima sahaja keadaan di mana warga emas mula menjadi pelupa, mudah marah, atau mengalami gangguan tidur yang kronik seolah-olah itu adalah lumrah alam. Namun, realiti yang saya temui di dalam Dewan Bedah dan Makmal bercerita sebaliknya. Larva parasit yang masuk melalui hidangan pasar malam yang tidak bersih mempunyai keupayaan untuk melepaskan neurotoksin, iaitu bahan kimia beracun yang mengganggu komunikasi antara sel-sel otak anda. Inilah yang kita panggil sebagai sabotaj biokimia. Apabila parasit ini hidup subur di dalam sistem anda, mereka bukan sahaja mencuri nutrien, malah mereka meracuni persekitaran dalaman anda, menyebabkan kabus otak yang sering disalahertikan sebagai tanda-tanda awal demensia.
Sebelum saya menerangkan bagaimana anda boleh memulihkan kedaulatan minda dan tubuh anda daripada serangan senyap ini, saya ingin menarik perhatian anda kepada sesuatu yang sangat penting. Sila lihat pada huraian di bawah video ini dan klik pautan yang disediakan untuk mendaftar sesi perundingan percuma. Ini bukan sekadar perbincangan biasa, tetapi langkah strategik untuk anda memahami profil kesihatan anda secara mendalam dan mendapatkan pelan tindakan yang khusus untuk menyingkirkan ancaman tersembunyi ini. Jangan biarkan sisa-sisa parasit ini menentukan masa depan anda. Ambil peluang ini melalui pautan tersebut sekarang juga. Kita perlu sedar bahawa pasaran malam dengan segala kepelbagaian makanannya adalah medan ujian bagi sistem imun. Bagi anda yang gemar mencuba hidangan eksotik atau makanan laut yang diproses secara tradisional seperti cincalok atau pekasam yang tidak dikendalikan dengan piawaian suhu yang betul, risiko serangan larva adalah sangat nyata. Larva ini boleh berhijrah ke pelbagai organ, termasuk paru-paru dan hati, menyebabkan batuk yang tidak kunjung sembuh atau rasa lesu yang dianggap sebagai keletihan usia tua. Sebagai seorang profesional, saya melihat ini sebagai satu tragedi yang boleh dicegah. Kita tidak seharusnya menghabiskan tahun-tahun keemasan kita dengan bergantung kepada ubat-ubatan kimia yang hanya menutup simptom sedangkan puncanya terus membiak di dalam usus. Saya ingin anda berfikir sejenak dan kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Adakah anda perasan bahawa kualiti tidur atau tahap kesabaran anda berubah selepas tempoh tertentu anda kerap makan di luar? Perbincangan kita di sini adalah antara individu yang matang dan berilmu, jadi mari kita bongkar sama-sama corak kesihatan yang mungkin kita terlepas pandang selama ini. Pendapat anda amat berharga untuk membina komuniti yang lebih peka. Masa depan kesihatan anda sebenarnya berada di tangan anda sendiri, bermula dari apa yang anda letakkan di atas pinggan. Bayangkan dalam beberapa tahun akan datang, anda mampu bangun pagi dengan perasaan segar, tanpa rasa sakit-sakit sendi yang mencucuk atau rasa berat di bahagian perut. Dengan membersihkan sistem anda daripada parasit dan mengelakkan roulette makanan pasar malam yang berisiko, anda sebenarnya sedang melakukan pelaburan kewangan yang paling bijak. Fikirkan tentang ribuan ringgit yang bakal anda jimatkan daripada bil hospital, kos pembedahan atau pergantungan kepada penjaga profesional. Kebebasan fizikal adalah kekayaan sebenar bagi warga emas. Apabila anda sihat, anda mempunyai otonomi untuk melakukan apa sahaja yang anda cintai, tanpa perlu terikat dengan jadual temu janji doktor yang padat. Kesan emosi daripada pembersihan dalaman ini juga sangat luar biasa. Apabila usus anda bersih daripada beban parasit, tahap serotonin anda akan kembali stabil. Anda akan mendapati diri anda lebih tenang, lebih ceria dan lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan sosial. Ini adalah sisi orderly real yang jarang diceritakan, bahawa kebahagiaan psikologi anda seringkali bermula daripada kebersihan biologi usus anda. Kita sering mencari ketenangan dalam meditasi atau ubat-ubatan, sedangkan apa yang kita perlukan adalah menyingkirkan pencuri yang menghuni sistem penghadaman kita. Sebagai penutup kepada kuliah perubatan ini, saya ingin menekankan bahawa ilmu tanpa tindakan adalah sia-sia. Anda telah mendengar fakta-fakta yang jarang didedahkan ini, dan kini masanya untuk anda bertindak demi kesejahteraan diri dan keluarga. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa kepada kecuaian penyediaan makanan jalanan yang boleh meragut kualiti hidup anda. Anda berhak mendapat penuaan yang bermaruah, bertenaga dan penuh dengan kecerdasan minda. Sekali lagi, saya menyeru kepada anda semua yang serius ingin mengubah tahap kesihatan anda, sila klik pautan dalam keterangan di bawah video ini untuk mendaftar bagi perundingan percuma. Ini adalah kunci untuk anda memulakan fasa baru dalam hidup yang lebih bersih, lebih kuat dan lebih bermakna. Ambil langkah pertama ini sekarang dan mari kita pastikan tubuh anda menjadi sebuah kuil kesihatan yang tidak dicemari oleh ancaman dari luar. Kedaulatan kesihatan anda bermula di sini.